Nak tahu cerita Selangor? Jom. Korang tahu tak, dekat Kelang ada masjid yang rupa macam Tok Kon Cina. Ha? Betul ke ni? Masjid ini dikenali sebagai Masjid Cina Kelang. Siap dibina pada 11 Julai 2024 dan dirasmikan pada 22 Ogos tahun yang sama. Masjid ini dibina sebagai simbol perpaduan antara Islam dengan budaya Cina, terutamanya untuk mendekatkan masyarakat Cina dengan Islam dalam suasana yang lebih terbuka dan mesra. Nama Masjid Cina itu sendiri bukanlah sebab orang Cina je boleh datang. Ia menunjukkan seni bina masjid ni diilhamkan daripada salah sebuah masjid di daerah Xi'an, China. Elemen-elemen Cina diterapkan dalam masjid ini membuatkan ia lebih unik. Bumbung yang melengkung, warna merah dan hijau. Semua elemen ini melambangkan keharmonian budaya. Dari segi peranan pula, masjid ini aktif sebagai pusat dakwah dan tempat pelancongan. Ramai non-Muslim datang melawat, bertanya, belajar tentang Islam tanpa rasa kekok ataupun takut. Suasana dalam masjid ni tenang, unik. Rasa dia berbeza sangat berbanding dengan masjid biasa. Masuk je, kau boleh rasa gabungan budaya dan agama yang hidup bersama. Keunikan masjid ni jelas, Islam tidak menolak budaya, tapi meraihkan kepelbagaian selagi ia tidak bercanggah dengan nilai agama. Masjid Cina Kelang ini adalah bukti perbezaan bukan pemisah. Nak tahu konten tentang masjid? Komen lagi masjid apa yang korang nak.